Benda yang terlintas di dalam fikiran kita bila sebut je tentang lelaki bujang, mereka ni mestilah bersifat dengan sifat bebas. Tapi saya kata bebas ni tak sama dengan lalai. Ada orang dia tu bebas tapi dia ni tak lalai. Ada orang tu dia tak bebas tapi dalam masa yang sama dia lalai terhadap tanggungjawab dan juga simpanan. Bila mana dia tengok kawan dia ni masih lagi enjoy, masih lagi shopping, masih lagi travel, masih lagi tukar gadget setiap tahun, tapi benda ni tak salah pun. Tapi disebabkan kalaulah kita fikir tentang 5 tahun ke atas dan juga 10 tahun ke atas, dia jadi mula risau terhadap apa yang dia ada dalam bentuk simpanan. Jadi dia pun pilih simpan emas 1 gram untuk setiap bulan. Faedahnya adalah mungkin ada benda-benda yang mana untuk tempoh masa akan datang, dia tak perlu membuat pinjaman bank, dia tidak perlu ambil loan, dia tidak perlu meminjam kepada siapa pun disebabkan dia ada simpanan emas yang menjadi simpanan senyap untuk dia. Walaupun mungkin dia tak tahu lagi bila dia nak kahwin, tapi dia dah pun bersedia dengan adanya simpanan emas yang mempunyai kenaikan sebanyak 20% untuk setiap tahun. Dia dah tahu yang dia ni bersedia walaupun dia tak tahu bila benda tu akan datang. Awak kena ingat kita ni lelaki tak sama macam perempuan. Perempuan ni kalau tak ada simpanan, tak ada kerja, biasa je. Tapi kalau kita lelaki tak ada kerja, tak ada simpanan, memang nampak lekeh. Jadi sebelum daripada kita nak lindung orang lain, kita lindung dulu diri kita sendiri dengan mewujudkan simpanan emas 999.9. Jadi follow, like dan share untuk ilmu emas dan juga kewangan.